Dalam rumah tangga ni, kita mesti nakkan pasangan yang romantik, terutama bagi orang lelaki, kan? Yang bergelar suami mesti ada romantik. Isterinya tuntutkan dia romantik. Tapi kalau kena saya pemisah, maka romantik sudah tidak ada. Dan langsunglah si suami tu berubah, nak bercakap dengan isteri sudah tidak manja lagi. Nah, ini yang dipanggil sebagai sihir pemisah. Perubahan pada suami ini menunjukkan bahawasanya si isteri itu telah pun dikenakan sihir pemisah dan suami dikenakan sihir pemisah juga. Pada suami, isteri itu dah menjadi orang luar. Perubahan-perubahan yang berlaku disebabkan sihir pemisah ini ada juga elemen sihir penunduk. Yes, sihir penunduk dikenakan pada suami bertujuan untuk mengawal dan mematuhi kehendak si penyihir. Ikatan sihir penunduk ni diaktifkan melalui yang pertama, makanan. Dia makan benda yang kotor. Yang kedua, sentuhan. Dicalik-caliknya dengan minyak. Dan yang ketiga, hembusan-hembusan melalui bacaan-bacaan tertentu kepada muka dan badan suami. Apa akan jadi pada suami? Suami mula berubah dan satu keputusan demi satu keputusan yang suami buat yang selalunya berbincang kepada isteri telah pun hilang. Akhirnya suami buat keputusan sendiri tanpa berbincang kalau membabitkan isu-isu dalam rumah tangga. Suami akan terdorong untuk mengutamakan atau hanya mendengar kata-kata sepenyihir. Dah mulalah suami itu dikawal dan dikuasai. Puan-puan ada masalah dengan suami, nak pulihkan rumah tangga, saya berpengalaman untuk bantu anda. DM saya segera untuk bantuan.